Sebenarnya, semua orang boleh jadi sebaik-baik manusia. Pernah rasa, aku ni bukan orang yang baik, tapi dalam hati nak sangat jadi yang lebih baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sahih Al-Bukhari. Jadi di sini bukan orang yang popular, bukan orang yang kaya dan bukan juga orang yang paling tinggi jawatannya, tapi orang yang paling dekat dengan kalam Allah. Kalau begitu, berapa jauh kita dari yang terbaik tu? Berapa lama kita dah hidup dalam dunia ni tanpa faham apa yang sedang Allah kata dalam Al-Quran? Kita baca tapi kita tak dengar, kita ulang tapi kita tak faham, dan sedihnya kita rasa benda itu normal. Sebenarnya semua orang boleh jadi sebaik-baik manusia bila kita mula belajar Al-Quran dan memahaminya. Tak perlu sejam, tak perlu hafal semua. Cukup 10 hingga 15 minit sehari untuk faham makna, untuk rasa Al-Quran hidup dalam jiwa.